Geng, Iran baru saja umumkan bahawa diorang nak join Bank BRICS tak lama lagi. Okey, negara-negara BRICS yang terdiri daripada negara seperti Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa mempunyai bank sendiri yang dipanggil New Development Bank. Tugasnya adalah untuk biayai pembangunan. Kalau Iran join bank ini, ia akan memberikan tampanan yang besar buat Amerika Syarikat. Kenapa? Sebab Iran sekarang ni mengalami tekanan dan sekatan yang besar daripada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat yang mengawal kewangan dunia, dia boleh pilih siapa yang nak masuk sistem itu dan siapa yang dipaksa keluar. Jadi, kalau Amerika Syarikat masih lagi meneruskan sekatan ke atas negara-negara yang tak sehaluan dengan dia, banyak negara-negara lain kat luar akan mencari jalan untuk keluar daripada menggunakan dolar. Dan ini akan membuatkan Amerika Syarikat hilang taring. Tapi geng, kita kena adil. Bukannya bermaksud jika Iran meninggalkan menggunakan dolar, ia menjadikan dolar itu lemah. Dolar masih lagi kuat sebab ia masih lagi menjadi simpanan kewangan utama dalam dunia. Malah bank BRICS pun adalah kecil berbanding dengan Bank Dunia ataupun IMF. Langkah yang diambil Iran ini merupakan langkah yang akan mengambil masa bertahun-tahun untuk satu trend yang panjang. Akan tetapi walau bagaimanapun, Iran masih lagi perlu melalui proses kemasukan rasmi untuk menyertai Bank BRICS.